Ada orang yang nyata salah guna berbilion ringgit masih disanjung oleh sebahagian kita. Apa maruah kita? Apa jenis manusia yang akhlak yang kita bicarakan? Apa agama kita? Apa nilai hidup kita? Apalagi orang Islam atau orang Hindu atau orang Buddhis atau orang Kristian, di mana ajaran itu nak mendewakan orang yang telah merompak kekayaan berbilion ringgit? Saya nak tanya, Anwar Ibrahim ni cakap dengan diri sendiri pada masa depan ke? Waktu Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, Zahid Hamidi tidak memegang apa-apa jawatan dan kes diteruskan. Manakala Ismail Sabri juga, Zahid Hamidi tidak memegang apa-apa jawatan dan kes masih diteruskan. Ketika Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, Zahid diangkat sebagai pemimpin menjadi timbalan Perdana Menteri dan 47 kes rasuah digugurkan melalui DNAA. Jadi, Anwar Ibrahim ni sebenarnya cakap dengan sendiri ke dengan siapa sebenarnya?